Memang susah kerja. Kerja jadi pembantu rumah susah. Sebab itu kerja baca kontrak dulu. Baru dah berhenti sebelum kerja, malah tak dapat gaji. Stres kerja baru pergi joget-joget pula. Joget karaoke macam monyet. Memang monyet suka menjerit joget-joget. Memang monyet. Lain kali bila nak kerja kena ada kontrak. Sekarang dah tak boleh guna mulut. Ambil baca kontrak. Aku mau ambil pekerja kena tangan kontrak. Kerana ku tak suka janji mulut. Mulut boleh menipu. Kita boleh saja kahwin kontrak untuk cerai. Kerana aku tak yakin kita akan berjodoh. Aku memang tidak suka lelaki yang tak betul, perempuan yang tak betul. Memang nasiblah kerja. Kau kerja memang nasiblah kau. Makan kau. Makan minum sendiri, kerja sendiri. Tapi nasib rezeki tak menambung. Itulah kalau tak tabung untuk masa depan dah kahwin, malah menyesal tak menambung. Nasiblah. Nasib baik ada orang ambil kerja pembantu rumah. Gaji dapat, duit banyak, ambil pembantu rumah. Memanglah nasiblah. Itulah nasib kerja. Kalau tak kerja betul-betul, buat ngaji guna mulut, tak baca kontrak, malah main game judi pula. Orang suruh main game yang betul, malah main game guna duit pula. Dah. Lain kali tak payah main game. Tengok sajalah video-video. Banyaklah di video hiburan. Malah kita main game pula dah. Memang nasib bankrupt lah orang tu. Bye-bye.